Okey, hari ni saya berasa sedikit sedih lah melihat video yang di-upload di YouTube berkenaan dengan penderaan kanak-kanak di Taska di Johor. So, video ni membuatkan saya terfikir kenapa semua ni terjadi. Puncanya mungkin disebabkan ibu dan bapa terpaksa bekerja dan mereka tidak mempunyai pilihan untuk menjaga anak. So, cara yang terbaik adalah dengan menghantar ke pusat asuhan kanak-kanak. So, kalau kita tengok dalam berita, ada beberapa kes penderaan dan kematian bayi. So, ini membuatkan saya berasa sedih lah dengan rakan-rakan yang terpaksa berhadapan dengan semua ni. Saya rasa kita perlu melakukan sesuatu. Salah satu caranya adalah dengan belajar untuk mencapai kebebasan kewangan. Maknanya kita tak perlu lagi maknanya kita kembali kepada zaman dulu, seperti yang telah diterangkan di dalam sebuah buku Aziz Ali tentang zaman agrarian ni lah. Maknanya masa zaman dulu nenek moyang kita tak perlu nak menghantar anak-anak kita ni, anak-anak dia orang ni ke pusat asuhan tu semua, sebab dia orang ni bercucuk tanam dan menjaga sendiri anak-anak dia orang. And then bila dia orang dah tua, anak-anak dia orang ni akan menjagalah ibu bapa mereka ni. Tapi zaman sekarang ni disebabkan tekanan hidup, so suami dan isteri terpaksa bekerja. Akibatnya anak-anak dia terbiar. So bila anak-anak tu kita biarkan pusat asuhan kanak-kanak menjaga, dan sekolah kita biarkan sekolah guru-guru yang mengawal anak-anak kita, so bila dia besar nanti tak mustahil dia akan tinggalkan kita. Sebab tu sekarang ni banyak orang-orang tua dibiarkan oleh anak-anak mereka sendiri, sebab mungkin silap kita masa dia orang kecil kita biarkan biarkan orang lain yang menjaga. So bila kita dah tua, anak-anak kita pun akan buat benda yang sama apa yang kita buat. So pada saya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak fikirkan tentang diri tuan-tuan fikirkan tentang anak-anak kita lah. So mulai sekarang tanamkan dalam diri untuk bebaskan diri dari belenggu makan gaji, usaha. Saya percayalah kalau kita berhijrah menjadi usahawan, InsyaAllah kita dapat meluangkan lebih banyak masa dengan keluarga lah. Mungkin hidup kita tak semewah masa kita makan gaji lah, tapi insyaAllah lah kita hati pun senang, dan kita dapat bersama keluarga dengan lebih lama lah. So kalau tuan-tuan perlukan bantuan, nasihat, saya bukannya pakar lah tentang berhijrah menjadi usahawan, tapi saya ada pengalaman. So insyaAllah kalau tuan-tuan ada soalan, boleh email kepada saya ataupun hantar mesej melalui Facebook lah. Mungkin kita boleh berbincang macam mana untuk mengorak langkah menjadi usahawan. So pada saya dah muak dengan semua ni. Kalau tuan-tuan ada diberi pilihan lah, InsyaAllah lah cubalah menjadi usahawan. Okey, sekian, terima kasih.